Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfa Akilah, selaku wartawan dari TVPSS Semtouch. Pada hari ini, kita akan menembual Tuan Pengetua mengenai perancangan dan hala tuju SMK Temenloh Jaya pada tahun 2026. Baik Tuan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Bolehkah Tuan kongsikan sedikit latar belakang, kejayaan dan pengalaman Tuan bidang pendidikan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya ingin menjelaskan sedikit berhubung dengan latar belakang perkhidmatan saya dalam bidang pendidikan. Saya mula berkhidmat pada tahun 1999. Pada waktu itu surat lantikan pertama saya dihantar ke negeri Sabah, iaitu sekolah menengah Lasal. 2 bulan kemudian saya mohon berpindah dan saya dapat berpindah ke sekolah menengah kebangsaan Nambawan pada ketika itu. Pada tahun 2002 saya ditempatkan di sebuah sekolah menengah kebangsaan Nambawan 2 pada ketika itu, iaitu pada tahun 2002, dan menjawat jawatan sebagai penolong kanan Hak Ehwal Murid pada ketika itu. Tahun 2005 saya mohon berpindah. Itu perpindahan saya diluluskan dan juga saya ditempatkan di negeri Pahang. Saya ditempatkan di daerah Temenloh dan sekolah yang saya dapat iaitu sekolah menengah kebangsaan Keldau pada tahun 2005, dan saya berkhidmat kurang lebih 7 tahun di sekolah menengah kebangsaan Keldau sebagai guru biasa, sebagai guru penolong pada ketika itu. Kemudian pada tahun 2012 saya mohon bertukar dan pertukaran saya diluluskan. Saya ditempatkan di sekolah menengah kebangsaan Abu Bakar juga sebagai guru penolong, dan pada tahun 2023 saya dilantik menjawat jawatan guru penolong kanan co-curriculum, ditempatkan di sekolah menengah kebangsaan Bukit Cermin pada ketika itu. Bulan Ogos tahun 2024 saya bertukar portfolio, iaitu ke jawatan guru penolong kanan Hak Ehwal Murid. Pada bulan 12 saya memohon untuk menyambung pelajaran dalam kursus kepimpinan, dan juga saya ditawarkan untuk mengikuti kursus ataupun pengajian selama 1 tahun di Institut Aminuddin Baki Genting Highland, Cawangan Genting Highland. Saya mendapat arahan penempatan pertama saya sebagai pengetua pada 5 Januari tahun 2026. Saya ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Temenloh Jaya. Jadi itulah serba sedikit latar belakang perkhidmatan pendidikan saya bermula daripada tahun 1999 sehinggalah tahun 2026. Terima kasih kerana kongsi pengalaman Tuan dalam bidang pendidikan. Seiring dengan bidang pendidikan, apakah fokus utama pihak pentadbiran dalam meningkatkan kualiti akademik sekolah? Okey, fokus utama untuk meningkatkan kualiti akademik sekolah, pihak pentadbir berusaha untuk memastikan kualiti PDPC yang berkesan dan juga berimpak tinggi melalui pemantauan yang berfokus dan juga melalui pengukuhan kompetensi guru, penggunaan data, pencapaian murid serta penglibatan semua warga sekolah. Penekanan ini juga diberikan kepada budaya kecemerlangan dan intervensi yang awal serta sokongan yang berfokus kepada murid. Jadi itu adalah merupakan hala tuju yang perlu dilaksanakan di peringkat pentadbiran sekolah. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah inisiatif baru yang dirancang untuk membantu pencapaian akademik murid? Antara inisiatif baru yang dirancang untuk membantu pencapaian akademik murid, yang pertama sekali saya fikirkan perlunya program intervensi. Program intervensi akademik yang berfokus mengikut tahap murid itu sendiri. Jadi itu merupakan salah satu daripada inisiatif yang kita laksanakan. Yang keduanya, saya fikir pengukuhan pembelajaran itu sendiri. Pengukuhan pembelajaran yang berasaskan data dan juga pentaksiran yang berterusan.
Maksudnya di sini berasaskan data kita pelajar-pelajar dalam tempoh 1 tahun ada peperiksaan dan juga kita ada PBD. Itu yang saya maksudkan. Dan insentif yang ketiga ialah pemerkasaan penggunaan teknologi itu, ya. Penggunaan teknologi bukan saja kita gunakan dalam seharian kita, tapi kita manfaatkan penggunaan teknologi itu dalam PDP kita di sekolah. Dan inisiatif yang ketiga ialah kita perlu ataupun kita akan melaksanakan kolaboratif guru-guru melalui PLC yang berkesan di antara pelibatan guru-guru dan juga ibu bapa. Jadi saya kira itu merupakan antara inisiatif yang bakal dilaksanakan dalam tahun 2026 ini, insyaAllah. Baiklah, kita beralih ke soalan seterusnya pula. Apakah usaha sekolah dalam membentuk sahsiah dan disiplin murid yang berintegriti? Baiklah, usaha sekolah dalam membentuk sahsiah dan juga disiplin yang tinggi dan juga berintegriti. Kita fikirkan antara pertamanya ataupun langkah yang wajar kita laksanakan iaitu pengukuhan amalan nilai murni dan juga budaya berdisiplin di sekolah. Yang ini adalah antara yang kita fikirkan, antara yang kita kira yang sangat berkesan untuk kita laksanakan di sekolah. Dan yang keduanya iaitu program kepimpinan murid dan juga bimbingan yang secara berterusan, bukan program yang dilaksanakan secara one off, secara berterusan. Dan yang ketiganya adalah peranan guru sebagai contoh tauladan. Ini merupakan salah satu daripada saya kira usaha yang penting dalam membentuk sahsiah murid dan juga disiplin murid di sekolah. Dan yang terakhir sekali ialah kerjasama erat di antara ibu bapa dan juga komuniti merupakan salah satu daripada usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah lah bagi membentuk disiplin dan juga sahsiah yang baik di sekolah. Okay. Saya teruskan dengan soalan seterusnya pula. Adakah sebarang perancangan penambahbaikan kemudahan dan persekitaran sekolah? Okey, ya, pihak sekolah pada ketika ini memang merancang untuk penambahbaikan dan juga kemudahan secara berperingkat. Kita akan laksanakan di antaranya ialah keselamatan dan kebersihan kawasan sekolah. Keselamatan ini merupakan antaranya ialah kita lihat dari segi keselamatan fizikal, ya, meliputi kawasan-kawasan fizikal sekolah, pagar sekolah, padang sekolah, kantin sekolah, bangunan kelas dan sebagainya. Dan juga keselamatan yang lainnya yang kita juga ada, sebab kita ada pengawal keselamatan sekolah yang bagi memastikan keselamatan sekolah terkawal. Dan yang keduanya ialah keceriaan bilik darjah itu. Sebab bilik darjah ini adalah satu ruang utama sesi pembelajaran pelajar-pelajar di dalam kelas. Yang ini kita kira sangat penting untuk kita tingkatkan. Dan yang ketiganya ialah penyelenggaraan kemudahan asas seperti makmal, padang sekolah dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan. Apakah harapan yang Tuan terhadap warga sekolah dalam merealisasikan hala tuju ini? Okey, harapan saya terhadap warga sekolah dalam merealisasikan hala tuju ini, ya, harapan saya agar semua warga sekolah, guru, staf, sokongan murid dan ibu bapa dapat bergerak seiring sebagai satu pasukan. Sebagai satu pasukan saling menyokong dan juga memainkan peranan masing-masing dengan penuh komitmen serta mencapai matlamat sekolah dan juga hala tuju sekolah itu. Akhir sekali, apakah pesanan atau kata-kata semangat untuk murid bagi menghadapi sesi persekolahan ini? Pesanan ataupun kata semangat untuk murid bagi menghadapi sesi persekolahan ini, kepada semua murid, jadikanlah tahun ini sebagai peluang untuk perbaiki diri, untuk berusaha bersungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, dan juga percayalah bahawa kejayaan yang datang itu melalui disiplin, usaha yang berterusan dan juga doa. Sekolah sentiasa menyokong anda murid-murid SMK Temerloh Jaya untuk mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat.
Saran tersebut amat kami hargai dan akan dijadikan panduan oleh warga sekolah. Terima kasih Tuan atas kesudian berkongsi pandangan dan nasihat. Sekian sahaja sesi temu bual kami bersama Tuan Pengetua.